selamat pagi. Okey, pagi ni cikgu nak kenalkan beberapa jenis rumah yang ada. Okey, banyak rumah yang ada. Tapi hari ni cikgu nak kenalkan hanya 3 jenis rumah. Okey, 3 jenis rumah tu ialah rumah teres. Okey, rumah teres ni kebanyakannya diperbuat daripada batu. Okey, yang kedua, rumah kayu. Okey, rumah kayu tu macam dekat kampung-kampung kita tu, yang ada kayu, yang ada pokok-pokok tu dipanggil rumah kayu. Okey, yang ketiga, rumah pansa. Okey, rumah pansa ni rumah yang tinggi-tinggi tu, yang bangunan tinggi-tinggi tu dipanggil rumah pansa. Okey, nanti cikgu letakkan gambar jenis-jenis rumah tadi tu. Jadi sekarang kita nak buat satu aktiviti, iaitu melengkapkan bahagian-bahagian rumah. Okey, nanti tengok aktiviti tu macam mana cikgu buat, dan kita buat dengan ibu bapa kita kat rumah. Okey? Bye, selamat mencuba.